Area kampung biasanya banyak yang terkandas. Kasih tak makan. Tadi pun tak habis wah. Semua nak makan. Juga Iza tengok ni kejap Iza. Kenapa? Rantau panjang pun saya selalu masuk. Setiap tahun. Ya, saya dekat Pemerah Pen Biru. Mana adik tak? Kulim Kedah pun teruk kan? Tapi banjir termenung ke Kulim Kedah? Nak burger ayam Terima tak? kasih, bye-bye. Nak roti tadi ke nak burger? Kulim Kedah banjir termenung ke? Pergi kat Bacok saya selalu pergi. Boleh pergi juga. Tapi nanti bagi tahu kampung mana. CEO Hatik, terima kasih. Mai, terima kasih Mai. Nak daging ayam. Terima kasih Mai. Waalaikumsalam. Setiawan. Salam miau. Cuak. Terima kasih Panchkat. Nanti saya akan cari homestay area sana. Bekalan Cepah saya setiap tahun juga pergi. Tapi Bekalan Cepah, kasih. Biasa ramai juga yang pergi PPS. Waalaikumsalam. Urah tadi saya baru je bawa dia pergi makan. Baru je. Salam daripada Patani. Patani okey tak? Orang Patani okey tak? Saya tak orang Patani. Pedang Kedah. Air makin naik. Kawasan air termenung. Naratiwat. Salam. Tu kenapa? Tak okey mana? Area Patani. Sebab saya ada juga Patani banjir tahu. Sebab saya ada abang angkat dekat Patani Thailand. So saya tengah cuba untuk collab dengan dia. Sebab dia pun tengah packing bantuan makanan untuk hantar ke kawasan-kawasan rumah-rumah yang banjir, yang terjejas. So saya akan jam berapa? Dekat mana? Korang dekat mana? Sama kan kat Malaysia? Patani tak ada, Sungai Petani ada. Sungai Petani Kedah. Assalam. Patani banyak air. Sama dengan ni. Terima kasih. Dia bagi kami badut. Salam dari Negeri Sembilan. Salam juga dari Selangor. Kat mana tu Selangor? Saya dekat gerai ni. Siga banget. Air makin naik. Area mana? Ada orang Patani dalam ni. Kami boleh cakap utara. Selangor tak hujan, sangat hujan. Tapi so far dekat area sini tak banjir. Kelantan banjir update. Dekat kampung saya hujan lagi. N Kak Adel Kedah. N Kak Adel Kedah. Naratiwat. Kampung Melayu Subang. Habislah nak kena samak lah pula dah. Dia jilat pipi pula. Habislah kena samak lah aku ni. Penang banjir. Penang belah mana? Kami tak ada laksa pun. Kami tak buat laksa hari ni. Kami tak main Melaka. Kami tengah nak cari info, nak cari details untuk bantuan banjir. Sebab kami nak gerak pergi misi banjir. Esok pagi kami nak pergi servis kami punya engine boat. Malaysia memang hujan lebat. Nenek saya Dona Patani. Nanti boleh tak sesiapa yang ada info, maksudnya saudara mara ke, kawan-kawan ke, yang Mr. Potato korang boleh DM saya location kampung sebab nanti saya nak susun info alamat, maksudnya daerah kampung mana, supaya nanti saya boleh buat pecahan untuk day 1 masuk kampung ni daripada pukul berapa sampai pukul apa. Saya nak tahu berapa buah rumah, berapa keluarga untuk bawa bantuan makanan tu. Kampung kawan saya banjir kat mana? Waalaikumsalam. Kak Miza, terima kasih. Awak pun banjir? Manjung teruk ni banjir. Manjung dia punya banjir termenung ke? Banjir termenung ke? UMK semua dah ni kan?
semua korang dah kena transfer ataupun masih kat UMK? Ha? Akan nak cakap Ada apa? 3. sekejap Maggi apa? Maggi yang mana? Mi sedap yang mana? Ada yang pedas, ada yang tak pedas. 3 pedas. Pedas 3 ke 2? 3. Like fast. Aku salam. Cukup mak dengan pistachio tak ada? 2 tu. Cukup mak dengan pistachio. Yang atas dengan bawah tu boleh campur sama je harga. Yang atas pun ada juga. Aduh, marah pun agak-agak lah bayi. Tahu kau dendam. Dia ada dendam ni dengan saya ni. Cukup dengan biasa dah. Banyak dendam baik dengan aku ni. Saya tak ada ya saya. Tak esok Sabtu. Korang boleh tak share info? Hai. Terima kasih punch card. NZ terima kasih bagi bunga mawar. Khabar baik. Gerai je, tak ada kedai. Gerai je. Gerai dekat si Kemangan, Balakong. Gerai. Depan rumah saya banjir. Sebab jiran lupa tutup. Ya Allah, korang boleh buat lawak Saya betul-betul tanya pasal info banjir ni. Bukannya pasal jiran tu lupa tutup air ke apa. Ya Allah, korang ni main-main Malah lah buat live macam ni. Orang nak tanya info ni. Sebab saya perlukan info tu. Sebab saya nak korang DM alamat. Okey, yang mana kawasan dia banjir, bantuan, okey, contohnya bantuan makanan terputus, bantuan makanan terputus, bantuan susu untuk anak terputus. Korang pergi kat saya punya profile, pergi tekan mesej DM saya. Okey, bagi tahu nama tempat. Saya tengok daerah mana yang paling banyak, negeri mana yang paling banyak, saya akan pergi ke negeri itu untuk pergi ke tempat-tempat itu. Terima kasih punch card dari tadi, ya Allah. Terima kasih punch card Kak Noris, Kak Farhana. Terima kasih bagi miau. Ashmin terima kasih bagi Mumawa. Kak Aina terima kasih. Azai Iroi terima kasih punch card. Ika thank you. Wawa terima kasih. Bacuk Perlis. Tak pernah tahu nama kampung. Saya tahu je macam Bacuk banjir. Saya cuma tahu dekat daerah. Kalau ada kawan-kawan, saya perlukan info tu. Maksudnya nama kampung tu. Brunei. Selamat malam. Kapal Kak ada rosak ke? Ni. Kapal apa pula yang rosak ni? Ya Allah. Terima kasih di Happy Syafi. Terima kasih. Padang Besar Perlis. I love you. Saya kat Berikan air. Ambil air dulu. Okay, macam gini lah. Siapa yang ada info, ada saudara mara ni bukan yang korang dengar dan korang baca berita. Kalau yang macam tu saya pun nampak benda tu sebab saya pun buat research, sebab saya pun search. Tapi kalau korang ada info, orang-orang terdekat dengan korang memerlukan bantuan itu sebabkan banjir, korang boleh pergi kat nama saya ni, pergi DM, mesej saya. So saya akan take note daerah itu, sepotato dan saya akan pergi. Terima kasih punch card. Terima kasih Kak Mel, Kak Su, terima kasih. Kak Idayu, terima kasih Dayu. Ibu Berpantan, Judy, terima kasih. Hans, terima kasih. Dia hantar ni. Kontak Abi, tahu. Abi dia memang buat gerakan kat sana. Itu pun dia ada bagi tahu, tapi saya tak kontak lah dia. Sebab saya pun ada nak pergi ke bahagian Patani juga untuk hantar bantuan juga. Sebab saya kena separate. Hai Miro, Sofi terima kasih, Zat terima kasih sekali. Akak kawan dekat gerai. Salam. Allah basahnya aku ni. Basah. Hujan. Kak, masuk dalam dulu kat hujan. Sialah Kak. Terima kasih punch card.
Oh, menu saya biasa-biasa lah. Ada burger, benjo, burger kampung. Lepas tu ni roti kukus topping coklat ni. 3 macam tu RM8 saya jual yang kukus. Lepas tu saya ada air balang, ada air kelapa potong juga, air kelapa biji. 1 biji siap korek RM5. Boleh bungkus, boleh minum sini. Lepas tu ada burger-burger macam ni, hujan-hujan ni. Lepas tu ada macam Indomie goreng, pedas dengan tak pedas. 1 set RM6 sahaja, including 1 biji telur mata gegau dan juga 1 sausage. Kelantan banjir. Korang Siti Rohayu, kalau awak memang ada kat Kelantan, awak pergi DM saya sekarang ni, awak bagi tahu daerah kampung mana. Sebab bila biasa kalau saya pergi, saya akan pergi hantar bantuan tu ke rumah. Saya tak pergi kat PPS. So kalau kawasan tu banjir, dia punya keadaan tu tak sama dengan waktu tak banjir. Lorong-lorong kampung tu. Salam. Bekalan cepat banjir. Tahu siang banjir Patani. Memang dah tadi kena hujan dah. Hai, apa ni? Comelnya. Apa ni? Apa tu? Kat mana Lunas? Salam. Apa benda tadi tu? Ulat Ulat ke? Ya Allah, Kak Miza. Ni hantar saya train terus pergi ke Pantai Timur ke Belah Utara? Siput. Macam SpongeBob Siput. Baru siput tu. Tak pernah tengok pun sebelum ni. Adam, terima kasih punch card. Raving snail. Benda baru ke? Nampak tak lama dah saya tak live ni. Sampai tak tahu. Terima kasih punch card. Jemai lagi cannot found. Terima kasih bagi siput tu. Terima kasih punch card. Kak Yala dekat Patani Street lagi. Teha, terima kasih guys. I'm so hungry. Main datang sini. Terima kasih punch card. Gerai, saya tak ada kedai. Gerai. Saya gerai je. Gerai saya dekat ni Seri Kembangan, Selangor, dekat dengan Deman Shopping Fair. Saya berniaga biasa-biasa. Renyai. Sekejap. Nyamuk, memanglah gatal nyamuk. Kipas ni terbakar ni pagi nanti hujan ni. Duduk dalam kereta dah Cua. Memanglah lepas hujan memang dia akan nyamuk. Duduk dengan kawan. Polis daerah mana? Campur. Campur. Cua masuk kereta Cua. Hai Kak ada hai. Ni kita nak kau roti tak? Weh, akan satu. Kita kereta kuning tu. Siapa punya roti ni? Ni Kak. Nak masuk dekat plastik set Kesian kat akak ni. Risau demam. Ada air. Padang besar. Biasa-biasa je. Berniaga burger macam ni. Kecil. Ni apa bunyi je? Ada kat Maggi ni. Ada kat Maggi. Nanti adik saya pun ikut juga banjir. Kalau panggil untuk food fest di Sabah boleh ke? Boleh Abang Boy. Pergi Sabah boleh. Tapi ada ke orang Sabah nak makan roti awan ini? Eros ada. Saya mahu Kak Adel melawat Patani selepas banjir. Tapi saya memang nak pergi teringin lagi Patani tapi banjir. Tapi saya memang nak kena juga pergi jumpa dengan abang kat saya di Patani. Sebab kita orang nak bagi bantuan sikit makanan. Tak, hari ni saya ada meeting. Saya hari ni ada meeting dengan tim sukarelawan saya, tim 4x4. Hari ni dengan esok. Sebab nak bincang pasal pergerakan untuk misi banjir. Pergerakan untuk misi banjir. Lepas tu nak angkat boot, nak servis enjin boot. Pergi Brunei. Jauhnya.
Nak sangat beli kopok leko akak. Ada kopok leko. Ada baik kopok leko ni. Kopok leko 10 batang RM5. Biasa kami bagi 12, kadang-kadang 15, kadang-kadang 20 batang. RM5 je. Goreng panas-panas. Nak roti topping coklat. Isi banjir kat mana? Tu saya boat ke? Ya, saya ada boat. Anak-anak ada boat. Saya ada boat. Boat ni biasanya untuk saya punya boat untuk bawa keluar mangsa-mangsa banjir. Saya nak servis punya enjin dulu. Hai, turun. Hai, kau macam ni. Boleh kau lah. Boleh kau dia. Boleh kau dia. Mana ada? Tu tuan dia ada. Mana kau boleh kau? Kat Faiz. Faiz. Keluar. Kau boleh kau? Bukan bot Mikeno. Bot Mikeno tu kapal layar untuk laut. Ini untuk bot banjir. Bot pancikan. Bot pancikan je saya ada. Itu memang bawa untuk banjir je. Bukan untuk berlayar korang. Kena mahu je. Terima kasih Abang Buntal. Terima kasih. Macam sampan lah. Apa? Tengok makanan ke? Saya ada DM akak untuk event Food Fest awal Disember di Sandakan Sabah. Sabah awal Disember. Berapa bulan tu Mak, saya tak pernah lah pergi Sabah event. Macam mana nak angkat barang logistik tu. Nasi punch kat hujan, nyamuk pun ada. Nak join misi bantu banjir boleh ke Kak Adel? Boleh. Terima kasih. Cakap gerai ni tengah nak bincang pasal pergerakan misi banjir. Ramai orang Sabah nak rasa roti awan. Tapi macam mana nak bawa barang-barang? Saya tak pernah lah bawa barang-barang berniaga pergi Sabah. Saya berniaga kecil-kecil je. Saya tak dekat Johor. Semalam dekat Johor bukan hari ni. Tak roti, ada roti ni lah. Ni roti. Minta roti? Mana? Ni. Cantik warna. Pink hijau. Coklat. Tengok ni. Ayin letak bom. Tu crunchy cookies. Tuang tengok dari sini. Meh, tengok tunjuk jap. Satu lagi. Korang boleh pilih macam RM18 je. RM18 boleh pilih. Ada 6 flavor korang boleh pilih. Saya ada 12 flavor. Korang pilih lah 6 flavor apa yang korang nak. Pilih lah apa-apa flavor. Sama je harga. Mesti akan dapat daging ni tak? Dah habis. Otok susah dapat tak kat Malaysia ni tak? Lalamu boleh? Sedap coklat dia. Lalamu boleh? Hantar lalamu waste je. Beying macam beying. Oh ni dek. Panas-panas lah waktu hujan. Dekat Sekemangan. Yang coklat tu saya nak tadi Umi Suap. Tak ada. Nak datang petani bila? Ni saya tengah nak kontak abang kat saya kat petani. Ni kau punya lama punya. Tu. Warna hijau. Food Fest Sandakan menanti kedatangan Kak Adel. Ada juga vendor daripada Muar Johor join event ni. Ya ke? Okeylah dek ni Abang lah. Boy, tapi saya tak tahu macam mana nak angkat barang-barang ni. Bawa ke sana saya tak pandai. Saya pergi Sabah untuk kerja biasanya. Niaga tak pernah lagi. Abang tak tahu macam mana nak bawa roti-roti ni. Nak angkat dapur-dapur ni. Macam mana?
Saya kat gerai ni nak meeting pasal gerakan misi banjir. Saya tengah nak buat meeting untuk gerakan misi banjir dengan sukarelawan saya. Sukarelawan saya siapa je? Budak-budak 4x4. Tim 4x4 saya dengan adik-beradik saya je. Ayin, Faiz, Ayib. Live Fest 2025. Kat mana tu Kak Gerai? Nak tengok? ABC sedapnya hujan-hujan ni. Ni ABC. ABC. Ni kami punya Indomie goreng RM6 siap dengan telur mata gegau dan juga hotdog ke. Hari ni hotdog tak ada, kita bagi daging lagi untung. Hotdog tak ada. Hari ni kita bagi daging lagi untung. Murah RM6 je. Dah boleh RM7 tu. Kalau Mi Opah ada pergi jual kat Brunei tentu laku. Nak ke? Brunei tapi tak ada orang panggil. Tak ada organizer panggil lagi. Kalau organizer panggil, saya bawa lah Mi Kari Opah. Ni saya Isha. Air kelapa ada hari ni? Baik, kenapa ada? Ada air kelapa hari ni? Sekejap, saya tunjuk kelapa. Saya live sekejap je tau. Kalau korang sudi nak share info, share lah. Ni kopok leko. Tengah potong kopok leko. Kopok leko kita 10 batang RM5 je. 10 batang RM5, gemuk-gemuk, besar-besar. Korang request baru kita goreng. Tak request kita tak goreng. Kita buat panas-panas untuk bagi korang rasa kenikmatannya. Syafiq, terima kasih. Syafiq Ipin. Okey, jomlah kita tengok air kelapa saya. Ini air kelapa. Air kelapa muda 1 biji RM5. Siap potongkan, siap belahkan, siap korekkan isi yang lembut tu. Siap letakkan ais. Nak request gula pun boleh, tak nak gula pun boleh. Nak bungkus boleh, nak minum sini pun boleh. RM5 saja. Kalau mahal tak tahulah, boleh kopik sendiri. Okey, yang ni tinggal 1, 2, 3, 4, 5. 5 biji je. 5 kali 5 berapa? 25. Lepas tu kalau tak boleh naik kelapa, takut susuk terkeluar, okay, kita ada air balang juga. Ni kopok leko baru on kopok leko nak goreng. Korang request baru goreng. Sebab kopok leko tu kita dah rebus separuh. Kat mana ni? Dekat Seri Kembangan. Korang DM lah, nanti tengoklah negeri mana saya sampai, Perlis ataupun kalau bukan Perlis, Kelantan. Kalau bukan Kelantan, Utara, Kedah, Pulau Tayin sekali balik kampung. Tak pun Perak. Antara 4 tempat ni. Nanti akak cek DM nanti kita bincang Kak untuk event Food Fest Sabah. Akak jadi ikon Food Fest kami. Jadi ikon. Baiknya Abang Boy. Sampai begitu sekali. Hari saya dah kena dah. Last minute apa ni, saya takut lah nak pergi Sabah. Last minute, lepas tu hari tu dah beli tiket semua, last minute cancel. Takut terus saya nak pergi ke Sabah. Tengok apa. Tutup pukul berapa? Hari ni tutup pukul 2. Sebab saya ada meeting untuk pergi misi banjir ni. Cepat. Korang bagi tahu negeri mana saya nak bawa. Sebab saya terfikir macam ni. Saya nak bawa lori 4 tan dari sini. 3 tan daripada sini. Bawa bantuan macam pampers, susu, makanan yang mudah lah untuk masa-masa banjir. Bolehlah meringankan sedikit 2-3 hari tu beban. Lepas tu bawa bot ni pula untuk hantarkan bantuan makanan tu, dan juga bawa keluar mangsa banjir yang tak nak duduk kat rumah tapi nak pergi stay kat PPS. Lepas tu samping tu saya akan nak minta lah nanti kerjasama dengan balai-balai bomba yang terdekat situ, dan juga saya akan pergi ke balai polis untuk ni lah, untuk dapatkan rujukan surat. Macam sebelum ni saya pergi ke Terengganu, saya dapat surat kebenaran tu, saya pergi dekat balai polis terdekat situ. Saya minta dengan ketua balai tu, saya cakap saya nak pergi untuk sama-sama bantu untuk masa banjir. So dia bagi surat kebenaran. So dia bagilah juga saya bawa surat tu pergi ke balai bomba untuk sama-sama. Sebab saya tahu waktu banjir ni unit badan uniform macam polis, pasukan bomba,
Pertahanan awam. Diorang memang bertungku lumus sangat-sangat. Kalau korang kata macam macam tolonglah tak keluar lagi, diorang macam tak bantu. Diorang bantu sebenarnya. Diorang bantu. Diorang all out pagi sampai hari tu saya pernah tengok diorang pagi sampai ke pagi. Tak cukup tidur tau. Jadi korang kena sabar je. Kadang-kadang diorang bawa lori hantu. Kadang-kadang 4x4 pun tak lepas, dia tak cukup tangan. Kadang-kadang boat pun tak mampu untuk menampung kapasiti. Lepas tu kadang-kadang bawa lori hantu untuk masuk ke kawasan banjir. Macam tu lah. Macam mana nak search Lemak Gerai Adel? Apa yang nak search sini? Lama tak datang sini? Apa nak search sini Lemak? Ayat weh, Pansapuri Kenari ya. Pansapuri Kenari. Type je Pansapuri Kenari Balakong. Taman Sungai Besi Indah. Pansapuri Kenari. Taman Sungai Besi Indah. Pansapuri Kenari Taman Sungai Besi Indah. Ada moderator tak boleh pinkan? Saya dah tak ada moderator dah. Moderator semua select. Dia pergi kat ketua je, dia tolong pinkan location. Saya dah tak ada dah moderator. Lori hantu tu apa? Lori hantu tu yang lori dia kepala macam hantu tu. Yang tu biasa boleh untuk bawa ramai mangsa-mangsa banjir. Rindu kapal Mikeno. Tim-tim kapal Mikeno, Anan, Maria semua tengah get ready untuk second wave tau. Diorang tengah cun-cunkan kapal tu. Saya cakap agak-agak kapal next ni dapat nama kapal apa. Dan saya harap saya akan dapat kru tim yang sama. Salam. Polis banjir tu Abah Ezra. Ya. Abah Ezra dah nampak dah. Abah punya tu Ardel. Ya saya Abah. Dah nampak Abah dah. Tu Abah. Abah kena komen banyak kali ya saya rasa Abah. Kuih kemboja saya ada DM dekat Tweet and IG. DM dekat kat TikTok juga kan. Nanti saya takut saya tak terperasan. Gerai je. Roti kukus, Indomie goreng, kopok leko panas-panas. Salam nyamuk banyak ni. Kelantan banjir kan? Sebab tu saya tengah kumpul info ni. Nak pergi misi banjir. Esok nak pergi ambil boat pula. Ambil sampan boat. Macam sampan lah. Panggil sampan lah kan. Korang boat kan. Boat Mikeno pula korang cakap. Macam sampan tu nak bawa, nak ambil enjin dia, nak get ready untuk misi banjir. Lepas tu nak pergi cari barang-barang keperluan untuk bantu mangsa banjir. Good night. Padang besar teruk kan. Tumpat saya selalu pergi. Perlis saya tengah tengok sekarang antara Perlis ataupun Kelantan. Perlis, Kelantan ataupun Manjung ataupun Kedah saya nak pergi. Salam. Tumpat nanti saya approve DM. Kak Liana terima kasih bagi bunga mawar. Kak Liana jalan. Boat Mikeno tak ada dah tu. Dekat Ishoin. Korang saya nak pergi tu bukan nak pergi jalan-jalan tau, nak pergi hantar bantuan makanan untuk mangsa banjir. Bila misi bergerak? Miro nak ikut ke? Malam ni dengan esok kita orang akan meeting team. Lepas tu nak servis semua engine boat. Lepas tu gerak lah. Kita tengok info besok macam mana. Still banjir atau tidak. Esok atau lusa kita dah terus gerak. Esok atau lusa dah terus gerak. Miro nak ikut? Memang ada buka kata saya. Tengok dekat. UMK Pengkalan Cepa semakin teruk, ramai student terkandas. Tadi ada yang komen student semua dah tak terkandas, dah terkeluar. Mana satu tak tahu? Tak tahu yang mana satu yang soheh ni. Kalau boleh nak ikut boleh lah. Tapi siapa nak jaga Dayu? Ada orang jaga tak budak-budak?
Akak memang tengah cari manpower pun. Saya memang tengah cari manpower lelaki. Ayah. Nak goreng dia? Ayam minyak. Sekejap nak goreng kopok lekong. Tengah panas tu. Aceh, punch card. Boleh som-som boleh masuk. Kepala ekor ni. Jap. Tengah panas minyak. Tapi kalau misi banjir, biasanya saya memang akan buat plan yang rata. Sebab yang pertama, pada tahun lepas ke 2 tahun lepas yang kita tenggelam kereta kita? Tahun lepas. Pada tahun lepas. Okey, sebab banjir ni memang kita tak boleh nak jangka. Okey, saya nak bagi tahu korang kereta tim dan kru saya, kita orang jalan tu kan, bila dah banjir kita dah nampak jalan raya kan. Jadinya arus sungai tarik kita punya kereta tau. Kereta kita orang tenggelam. So bila tenggelam, kita orang semua sebaik time tu, ketika itu saya ada lagi video bukti kan. Korang kata saya buat mulut pula, buat cerita ni macam-macam dah. Kita orang buka tingkap. Lepas tu semua pakai life jacket, keluar swimming dari situ, keluar terus. Hello Kak Ya, saya Banjir Perak teruk banjir. Kat sana Banjir Perak dia jenis banjir termenung ke? Banjir termenung ke? Ada info tak location? Maksudnya location tu kampung mana, daerah mana. Kalau ada tempat-tempat tu, ada info, ada alamat, korang boleh pergi kat saya punya ni, boleh DM saya. Belakang dia cantik, tengok depan. Nak join apa Tia? Saya dekat Gerai ni. Ya, Thai kat Patani. Oriental Crystal Hotel kan? Oriental. Oriental Crystal Hotel kat mana? Oriental Crystal Hotel apa? Bukan kat sini. Bukan. Ni Smile dah siang. Smile. Dulu pun bukan Oriental. Always Smile Hotel. Smile Hotel. Balakong, Air Segemangan Apa? Balakong. Korang, sekarang ni dia bukan Kisah Garden lah. Dia sekarang nama dia Smile Hotel. Smile Hotel Balakong. Alamak, saya tak tahulah nak cakap macam ni dia punya location dia ni. Location gerai ni, saya dah tak ada moderator lah guys untuk pin-pinkan location gerai. Abang angkat saya Faiz, Wari Patani dari mana? Cuma tak pasti. Nanti ajak lagi aku nak call dia mana. Nanti call dia dapatkan info tu, nanti saya update. Saya pun tak tahu dia dekat daerah mana. Tapi baru nak contact dia. Tu Kak Farah ada tu pin kan. Makin lebat ni. Makan je tu. Saya nak tahu nanti tu. Dia pakai baju. Pakai Maggi, pakai roti sampai baju. Saya pernah kawan. Oh, nak makan. Saya pernah tadi. Rumah banjir kat mana? Oja, terima kasih Kak Oja punch card. Kelantan banjir semakin teruk. Masih hujan lagi ke kat Kelantan? Perlis masih hujan lebat. Perlis daerah mana? Saya nak tahu nama kampung. Sebab saya nak tahu nama kampung. Bisa tahu nama kampung. Senang sikit. Kalau tahu nama kampung lagi senang sikit, boleh terus masuk hantar bantuan. Abang Asad, terima kasih punch card Abang Asad. Gua kelam. Dot, awak boleh DM saya tak bagi tahu nama info? Saya takutlah sebab sebelum ni pernah ada orang bagi saya detail yang tipu pula tu. Saya pergi tak ada weh, tak wujud tempat tu. Saya takutlah kadang-kadang ada orang nak main-mainkan saya. DM sebab ada nakal nak bergerak untuk bantuan misi banjir. Only, terima kasih. MK Hamzah, terima kasih amat, terima kasih. Cik Ai, terima kasih. Madam, banyaknya bunga. Amat, terima kasih. Kak Ila, thank you.
Assalamualaikum. Hai, jom. Apa tu? UMK Pekalan Cepa. Betul, saya dapat juga info pasal UMK Pekalan Cepa. Tapi ada yang cakap semua student dah keluar. Ada yang cakap belum. Saya nak tahu diorang pergi ke mana. Misu kat ada misu tu. Bagi je yang kata. Bagi. Tak gerai. Nanti korang DM nak corporate echo sekejap. Nanti korang DM lah kawasan mana yang kawan-kawan korang ada terjas. Abang Atak, thank you. Terima kasih sikit. Ni corporate echo. Nak tak? 10 batang RM5. Biasa kadang-kadang kita bagi 11 batang, 10 batang. Kadang-kadang ada yang hari ikut mood kita bagi 15 batang RM5. Ni panas-panas. Memang kita jual yang panas-panas je, baru kita jual. Kita tak jual corporate echo yang dah sejuk. Orang order baru goreng. Puas hati sikit lah bila orang order baru goreng. Dia makan panas-panas sedap. Kalau boleh korang makan dekat gerai ni, lagi sedap lah. Ataupun beli-beli terus makan. Jangan tunggu sejuk. Ketua pus kat JB. Kopok leko ni semua ni RM5 je. RM5 setiap siap nak tapau. Nak tapau boleh, nak duduk makan pun boleh, siap dengan sos semua. Satu set macam ni RM5 saya jual. RM5 only. Kadang-kadang saya bagi 11 batang, kadang-kadang 12, kadang-kadang 15 batang pun pernah. Tengok mood. Tapi memang 10 batang RM5 je. Tapi memang jarang lah ada orang dapat 10 batang. Biasa saya bagi lebih. Niaga apa? Ni air kelapa biji. Nak air kelapa biji. Air kelapa biji ni kami duk jual. Siapkan belah, siapkan korek isi dia yang lembut tu RM5 je. Nak ais pun boleh, nak gula pun boleh, tak nak pun boleh. Air nyo. Nah, ni kelapa muda. Siap kami belahkan lagi. Roti awan berapa? Roti wok ke kanda 3 pieces. 3 pieces RM8. 3 jenis topping. 6 pieces RM18 sahaja. Boleh pilih berapa apa topping korang nak. 6 topping berbeza. Saya ada 12 topping coklat. Sekejap. Boleh nak? Ni gebu-gebu ni baru lepas kukus. Ini baru lepas kukus. Tengok nak. Dua dapur lagi coklat. Ni baru lepas kukus. Lembut ni. Kalau macam ni RM18. Satu loaf ni RM18 ada 6. Makan panas-panas ni panas-panas ni. Tu. Gebu. Roti kita ni lembut. Ni dah kukuh. Coklat tak kedekut. Tengah-tengah hujan ni memang macam inilah. RM18 je. Korang 6 pieces. Saya ada 12 jenis coklat topping. RM15. RM15. Sorry, RM18. RM15. Ya Allah. RM15 tahun depan. RM18 tahun depan. Tahun ni masih boleh bertahan lagi. 6 ni RM15 je. RM15 satu loaf. RM15 lagi sebulan je. Tahun depan terpaksa naik. Harga coklat naik. Ni saya punya roti. Roti ni saya kukuh pakai ancak buluh, nampak? Ni 3 pieces, 3 jenis topping. Korang pilih lah topping apa yang korang nak. 3 RM8, 6 RM15 sahaja. Macam tu lah. Lambatnya yang lain. Saya nak meeting ni. Saya nak meeting pergerakan banjir ni. Banjir. Goreng kopok leko panas-panas ni. Macam ni RM5 je. Kalau korang bawa RM20 tu kenyang sangat. Saya punya Indomie goreng satu set siap dengan telur mata gegau, siap dengan hotdog. Semua RM6 je. Hari ni tak bagi hotdog, kita bagi daging burger lagi. RM6 je. Murah ke mahal? Terima kasih Punch Cat DCR2. Terima kasih Punch Cat. Macam ni, banyak macam ni RM5.
Sedapnya. Mel datang. Boleh tapau, boleh duduk makan sini pun boleh. Tapi gerai tepi jalan je lah. Murah sangat Umi. Air balang gelas besar tu Umi jual pun RM5 je. Dia ni dah pakai lama je? Cuma RM5 lah banyaknya harga kat sini. Gemuk-gemuk kan? Panas-panas ni. Kita jual panas-panas. Order baru kita masak. Malam 30. Yang malamnya. Yang pakai baru belum. Siap dengan sos. Boy, balang ya apa? Baik, Kak Dia esok sekarang lagi tidur. Saya pun buat les kejap je ni. Saya les sebab nak tahu kawasan-kawasan banjir. Sebab kami nak pergi antara Kedah ke, Kelantan ke, Perlis ke, Perak ke. Kami nak pergi antara 4 kawasan yang betul-betul terjejah. Kami nak pergi. Ada. Sarawak jauh pula nak pergi hantar bantuan banjir. Kami nak bawa bantuan makanan lagi. Ni kat Selangor je. Kelantan Umi. Roti lauk tak ada sebab saya busy jaga mak saya. Tadi pun keluar bawa mak. Daripada tengah hari keluar bawa tengok haiwan. Petang bawa malam sampai malam, bawa dia menenangkan fikirannya. Lepas tu tukar shift dengan kakak saya pula. Sebab kakak saya dah ambil dia, barulah saya ada masa sekejap. Kalau tak, memang naik sejuk. Bawa RM20 boleh dapat Indomie goreng. Nak pedas ke tak nak pedas, siap sekali dengan burger, siap sekali dengan telur mata gegau. Ataupun nak dapat air RM5, air kelapa 1 biji. Boleh kongsi 3 orang, memang banyak. Bukan air balang. Air balang pun ada juga. Roti, boleh dapat roti, boleh dapat kopok leko. 10 batang RM5, memang kenyang. Kenyang doa-doa. Kenyang sampai rasa macam food trauma. Sihat ke? Lama nampak. Korang. Kau masuk. Tiga kali dah datang. Ya Allah, korang. Lama tak sihat ke? Ada collection baru. Tengok. Dia kan setiap kali dia ada collection baru kan, dia mesti akan bagi kat, mesti bagi kat kakak dia ni. Stiker baru. Tapi dia tak pernah bagi saya t-shirt dia. Macam mana ni? Jadi mesti ada. Saya rasa design baru dah banyak stiker dah dapat, tapi t-shirt belum lagi. Tak apalah, kita pakai t-shirt ni je lah. Tak apalah. Cantik lagi, dia lagi cantik. Tak apalah. Nak bagi-bagi macam ni. Besar-besar. Tiga. Aceh. Weh, colour bulan ni, tahu bulan ni ke? Bulan ni. Cantik lah colour dia. Bulan ni lah, betul lah. Bulan depan lain dah weh. Kalau tak dah kata orang lain lah. Colour dia lawa lah. Colour dia warna pink biru. Betul. Kan best lah bulan ni. Nak roti buat. Design apa ni baju ni? Baju tak, ni jersey lah. Oh, jersey? Wow. Jersey baggy. Tapi pendek sikit. Boleh. Nak beli. Tak payah bagi, nak beli. Dah roti buat apa? Selalu 6 nak beli, nak support dia. Sebab dia banyak collection. Tapi masalahnya nak support dia pun susah. Sebab collection dia selalu habis dekat website. Kan? Tapi anak muda yang berjaya lah korang. Dia single. Belajar kat mana dik? Apa dia? Belajar kat mana? Universiti mana? Mana apa ni? Universiti mana belajar? Dekat UiTM. UiTM. Lama sangat tak jumpa kan? Dah time 2 degree dah kan? Ya. Sebelum ni diploma. Lama tu belayar rasa. Lama tu rasa belayar. Kak Dia, cerita kita dah keluar pen merah, pen biru. Ya, baru tahu semalam. Bila lagi explore apa? Hantu ke? Nanti saya bawa dia. Berani ni. Kak Dia nak mari Patani bulan berapa? Ni, waktu Patani banjir ni. Nak pergi hantar bantuan. Tapi lepas tu kami nak pi jalan dekat Patani pula. Sebab lama dah tak bawa pergi sana. Ni dia memang suka roti kukus topping coklat. Dia macam Herok, perangai sebiji macam Herok. Dia suka makan roti kukus coklat je. Single.
Air. Terima kasih. Seperti tu Kak Izzah. Laksa ada tak ada? Tak ada. Saya jaga mak saya lah Kak. Ini pun tukar shift dengan kakak saya. Kakak saya ambil mak saya tadi sebab saya dah daripada tengah hari bawa dia keluar sampai malam. Dia pula ambil turn mak saya. Lepas tu hari baru saya buat keluar sebab saya ada meeting untuk misi banjir. Tu air imbuh. Best. Panas-panas. Agak tu lah, dah dekat puncak alam sekarang. Dah pindah. Dah pergi sekolah. Dah degree. Puncak alam kau siapa? Mageti. Oh, wow. Lepas lagi meletup lah. Baju-baju. Ni belum ni lagi pun habis lah. Smile Hotel Taman Equine ke? Bukan. Tadi search apa sini? Dah tahu jalan lah kan? Dekat Waze ada ni lagi. Apa? Crystal Garden Hotel. Sini punya? Masih ada lagi dalam Waze lah. Tapi sini punya? Sini ni Okey, Waze Crystal Garden Hotel. Crystal Garden Hotel Balakong. Seri Kembangan. Seri Kembangan. Kalau tak jauh lagi sebenarnya sini. Oh ya. Waze Crystal Garden Hotel Seri Kembangan. Ui, Kak Mina apa tu? Aiskrim pun dah beri handphone. Crystal Garden dia keluar Mana Balakong lah? Seri Kembangan. Korang Waze Crystal Garden Hotel Seri Kembangan. Banyak yang Sampai. Sebab dia tekan dia Tak gerai. dia tekan je yang Sebabnya saya nak ada meeting misi banjir ni dengan tim saya. Esok lusa nak gerak dah banjir. Makcik balik terus ke? Balik Puncak Alam? tak balik rumah tu. Ulang alik lah lepas ni? Ulang alik lah? Ulang alik je. Okey, boleh join lah tim Farah. Wih, insyaAllah. Wih, dia dekat apa? Bye. Boleh nak balik? Cakap Uslan. Ni Wuslan owner. Okey, bye-bye semua. Bye-bye. Bye. Bye. Assalamualaikum. Mari Kelantan Bacok. Saya tengah fikir dah ni. Cantik lah korang. Dia kan setiap kali stiker dia terima kasih. Give me 5. Terima kasih. Tengok ni. Dia selalu bye bang. Terima kasih bang. Kami ni boleh balik bawa ambil Alpan. Kena ambil urus sekali. Dia kena package. Lepas tu yang ni nampak tak stiker dia. Setiap kali stiker dia mesti akan bagi saya. Baru dia punya akan bawa lah kak. Saya nak pergi misi. Bergayang ni. Esok atau lusa. Betul. Tapi Afan tu dia memang suka memang tidur peluk bantai. Tak pun dia peluk kita. Yang ni stiker dia, tema baru dia warna biru pink. Macam mana kan? Oh ya. Ada. Saya nak pergi UMK. Ramai cakap UMK tapi takut saya sampai hai adik. Adik saya lah. Lama tak jumpa dia. Tu, adik masa sikit. Kurang. Makin besar dah dia. Dah malu dah. Dia malu dah dia. Daripada basikal lajak sampai dah tak lajak dah dia. Terima kasih Kak Izzati. Papa saya tak sempat makan kari opa. Kari opa sampai Kak Mira salam takziah. Yang kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah Abah Kak Mira. Amin. Tak ada arwah bapaknya meninggal, baru order mi karopa. Lepas tu sampai-sampai ayah dia tak sempat merasa meninggal dunia. Tak rasa mi. Rasa air. Air apa? Air watermelon. Tu bukan watermelon. Habis? Rasa dulu. Rasa dulu. Ada banyak-banyak dia rasa. Hujan tak kat sana renyai. Betul ni. Betul budak merah ni. Bawang. Akak lah, langgar tak? Langgar. Baik je, asalkan ada makanan.
Mama tak ngah saya. Tapi mungkin kalau bawa pun cari mesti jauh sikit. Tinggal dia. Dia boleh pakai mampu sikit. Dengan Meli ni kan? Boleh. Apa mulut? Rambut mulut. Saya buat mulut. Terima kasih Kak Meli ni. Akan. Memang gitu je. Cepat. Tak nak. Bos, buka. Saya ingin jumpa akak. Bina akak dari Thailand. Makcik orang Thailand. Nanti kita datang Patani. Nama dia Arwah Usman Afan. Betul ke? Betul ke? Cakap Assalamualaikum semua. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ayam. Udah. Dia sana dengan Kak Ijah. Nama Khalifah. Saya doakan belah-belah pantai timur, belah-belah utara. Sekarang ni sekarang ni korang nampak saya kat luar ni, saya tengah busy tunggu untuk meeting pasal sukarelawan ni, perjalanan untuk pergi misi banjir ni. Ada yang kereta jom. Dia ambil kereta. Salam. Pulau Pangkung. Hai orang bulan. Terima kasih Punchcat, terima kasih. Kenapa? Ketua nak cakap apa? Tak ada, kita tengok je. KB Bacok banjir. Cantik topi ada, cantik lagi topi ketua. Nampak? Saya datang Kelantan lah macam ni. Kelantan Perlis. Ha? Manjung biasanya dia macam banjir termenung ke banjir macam mana? Banjir termenung ke apa? Ya Ketua. saya. Marilah Bacok. Datang Terengganu kak. Perlis. InsyaAllah banyak tempat yang banjir. So kita akan cover, kita akan buat mapping dulu Kita kena meeting dulu, lepas tu buat mapping mana laluan kita nak ikut, mana tempat kita nak pergi. Sebab tu kita perlukan maklumat. Okey? Info maklumat tu penting. Sebab tu maklumat tu penting. So kalau ada apa-apa maklumat korang boleh DM lah bagi tahu. Daripada negeri mana nak pergi dulu. Mapping sedap. Banjir tahu, Perak banyak tempat banjir kita tahu. Okey? Tapi kita orang kena buat mapping betul-betul. Kalau tidak berlaku macam tahun lepas 4x4 masuk dalam air. Okey? Kalau macam salah mapping memang habis Sebab kita orang biasanya kalau buat misi ni sampai ke tengah malam. Kadang-kadang sampai pukul 2-3 pagi pun kita orang redah banjir juga. Okey, naik bot 2-3 pagi pun atas bot. Mana tu 4-5 pagi. 4-5 pagi pun ada lagi. Kadang-kadang memang tak cukup tidur lah. Pagi kita dah bangun nak kena pergi beli barang. Cuma kali ni kita tak buat lah macam tu. Kita mungkin akan sewa lori, bawa terus ke banyak. Charger bateri nak habis. Selangor banjir kat mana? Saya kat Selangor. Sihat, alhamdulillah. Yang atas sini. Naik stiker. Satu. Aku dapat banyak tu. Ini stiker apa? Uzan, dia setiap kali new collection dia punya baju, dia mesti akan bagi. Alright. Stiker Baju. Roslan. Dia buat baju. Nanti Apa ni? Ini yang tadi tu. Sikit Amy. Aku dah agak dah. Habis. Aku cakap portion besar kat Amy. Semalam itulah Senailah nak buat pergerakan ni. Saya nak buat pergerakan, info pergerakan untuk isi banjir. Meeting esok kat sini. Besok meeting dia sekarang. Esok meeting sekarang dengan team 4x4. Kau apa? Sebab nak malam ni aku nak kena malam ke? Malam agak geran. Aku nak kena arrange untuk ni. Ketua tipu jap. Ketua tipu apa? Ketua tipu hari tu kata
100 tahun. Kata dah tua, masih muda tu. Kata tak tipu lah. Memang 189 lah. Aku nak cari apa ni? Lori. Lori. Lori tu kita Kita nak lari kat mana? Nak cari kat mana? Dekat sana, sampai dekat sana sini tu. kot. Sebabnya nak beli barang kat sini terus bawa je sana. Kat sana tak payah kita nak berhenti nak cari barang, nak settle banyak kereta. Tapi macam tu. lori tu kalau tak boleh payah. masuk, kalau lori tak boleh masuk, Tak maksudnya Dia kita packing barang bawa ni apa. kiranya kita kan ada base kat sana. Bawa lori tu Lori tu parking loading, kan? tak loading lah. Loading barang-barang dekat base ataupun macam aku sebelum ni banjir, ada kawasan yang boleh redah, lori ni dia boleh masuk je. So dari situ dia akan datang dekat kita punya lori. Tapi dah siap-siap packing lah daripada lori tu, terus pasang dia akan beratur. Faham. Dan kalau banjir tinggi sangat pun diorang tak perlu, bukanlah tak perlu bantuan tu, tapi diorang ada yang macam yang ada kat dalam rumah okey lagi. Kalau yang rumahnya tak okey lagi, tak ada dapur semua pun susah juga diorang masak. Jadinya diorang perlu macam nak keluar dari situ tu, ataupun macam bantu susu, macam makanan ready to eat macam roti yang terus belum makan. Salam, janganlah woi dah bagi assalamualaikum woi. Patutnya assalamualaikum dulu baru woi ni. Woi assalamualaikum. Nampak tak adab dekat mana? Kalau cakap assalamualaikum, woi. Ya, waalaikumsalam. Ya bro. Macam tu kan beza. Baru keluar dari Anyai tadi. Anyai banjir teruk kan? Hanya banjir teruk kan? Asal hanya dah lama dah tak banjir tinggi macam tu. Waalaikumsalam. Dan diorang kita nak sampaikan salam diorang. Di mana dekat live tu tadi ke semalam ke Magin. Diorang sampaikan salam. Tak panas ke? Salam. Secara ni secara one off. So dah sampai salam ke mana yang salam kat Adel tu kau dah sampaikan tau. Location tu yang pin tu, yang kat Farah pin tu. Ada Mikino, hai yang kurang TikTok ada Mikino tu tak tahu kenapa tak boleh live. Siapa ada idea? Dah lebih 7 hari dah kenapa tak boleh live tu. Mana? Saya tumpat banjir. Tumpat setiap tahun kita pergi. Saya sampai 12-20 am. Akak ada tak? 12-20 am. Oh, sekejap je lagi ada. Oh, jual apa? Ya, tunjuk jual apa? Pusingkan ni kamera tu. Roti tu. Ni kita jual roti wak flavor kita ada. Korang boleh pilih lah topping dia kat sana. Kita ada 12 topping yang ada kat situ. Okey, kita ada burger tepi jalan, kita ada kopor leko, kita ada air jagung dan juga air kelapa muda. Siapa-siapa yang nak makan, korang boleh datang weh saja Pasar Puri Kenari, Taman Sungai Besi Indah, Seri Kembangan Balakong. Location yang dah dipinkan tu. Okey. Kau ada yang mungkin awak lagi kat mana tu? Dekat Seri Kembangan. Tu location kita. Location kita dah dipinkan. Boleh live. Aktifkan dalam kotak dulu. Aku ada kena tu kena naik kotak selama 3 hari baru boleh live. Aktifkan dalam kotak dulu. Serius lah. Sebab dulu akaun ketua boleh terus buat live. Selatan Tai teruk banjir. Tempatan ni ialah nak terdapat tolong doakan. InsyaAllah. Kita orang pun ada member kat sana yang memang sampaikan bantuan untuk banjir dekat area-area Patani. Tapi kita tak tahu dia pun ada, kita orang ada kontak dengan orang juga. Tengoklah macam mana keadaan. Sebab kita kena rancang betul-betul baru boleh kita jalan untuk elakkan apa-apa benda yang boleh melambatkan kita nanti, okey? Pos boleh roti waktu nak kena sana nak ke sana entah bila kan. Itulah. Tak boleh nak pos nanti sampai sana berkulat dah. Sampai sana dah jadi tepung balik. Kita sebelah tempat Kelantan. InsyaAllah kalau kita sampai Kelantan ke apa ke nanti diorang akan live lah sama ada Adel ataupun anak soleh. Okey? Dia akan live lah nanti. Sebab akaun Mikena memang kena aktifkan naik kotak tu. Tapi kita orang tak janjilah boleh live ke tak boleh live. Takut orang tertunggu-tunggu kan. Sebab biasanya macam tahun lepas, kita orang New Year pun, kalau korang tahu, kita orang New Year tahun lepas pun atas boat masih lagi atas boat tengah hantar orang. Orang sibuk main mercun dekat KL, kita orang masih lagi atas boat. So kadang-kadang line pun tak cantik nak buat live. Siapa yang buat baju tadi tu? Okey, yang buat baju tu kawan. Dia selalu datang sini, kawan kepada Adel. Nak join misi boleh tak betul? Nak join misi nantilah. Kalau Adel Ariana K ada buka hai kita. Kalau kita ada buka untuk recruit orang-orang baru, kita akan bagi tahu. Okey? Macam nak join ketua. Nanti kalau kita nak recruit orang-orang baru nanti kita akan bagi tahulah dekat Ariana K punya ni account. Okey?
Selain aku tu lapang dah dapat keluar cek makan. Kita orang nak turun. Tak apa. Ingat tutup sebab hari ni hujan. Buka, kita setiap hari buka. Kecuali yang misi kat Kelantan nanti. Kalau kita orang Kelantan, Terengganu ke ataupun Perlis, kalau kita orang pergi, kita orang tak tahu lagi gerai buka tak. Tapi anak soleh, siapa-siapa yang follow akaun Faiz, dia akan bagi tahulah sama ada gerai kita buka ataupun tak. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Maaf kalau kita terlepas pandang tau. Nama apa yang buat baju tu? Alamak. Siapa nama dia? Ketua tak ingat lah nama dia macam Mimi. Kena tanya Adel. Sebab dia biasa kalau datang dia sembang Adel lah. Jarang dia sembang ketua. Tak, ketua kat sini lak meja je. Jadi orang tak apa-apa nak kenal. Mana Adel? Ada ni. Dia tengah tu, dia tengah live. Dia tengah naik kotak. Nampak? Saya tak sabar bang. Dia tengah naik kotak tu, nampak? Dia tengah naik kotak dengan member kita orang. Ketua, rindu ketua. Minta maaf tau, ketua tak apa nasihat beberapa hari ni. Poyo lah ketua ni. Poyo kan? Itulah N. Tak dapat keluar jalan depan dah berair. Ketua pula tunjuk makanan. Tak apa, sabar-sabar. Sabar Aisyah, semoga dipermudahkan urusan Aisyah kat sana. Mana-mana yang sedang diuji dengan banjir sekarang, semoga dipermudahkan segala urusan korang. Yang penting korang kena jaga keselamatan, okey? Tak kisahlah korang join misi ke, korang yang tengah menghadapi banjir ke, keselamatan mesti diutamakan. Tak kisah korang dekat mana sekalipun. Okey? Semua komen ketua baca. Itulah ketua tengah cuba. Cuba ada. Kak Adel dah lupa kami. InsyaAllah tak lupa. Saya kau abang nak akam. Waalaikumsalam. Kalau ada buat misi Kelantan nak ikut sebab family ada sana, nak seorang ke, naik seorang kereta tak je. Join ramai-ramai. Kita orang boleh dikatakan tahun lepas pun kat Kelantan juga. Kak Adel berlakon pen merah, pen biru kan. Saya tengok 300 semalam. Ya betul. Dia akun siapa tu? Ada naik kotak. Akaun Faiz tu. Mungkin akaun Faiz. Ketua tak pasti akaun siapa. Semua komen okey, kejap Ketua cuba scroll, dah banyak sangat ni. Okey, baik. Join Kak Adel tak? InsyaAllah. Tengok keadaan, okey? Kalau diorang memerlukan ketua, kita akan pergilah. Tanya Kak Adel apa nama titi yang buat baju tu. Dia tengah bercakap. Nampak tau? Nampak tau? Baik, naik kotak akaun siapa? Akaun kau? Apa? Okey, dia masuk dia naik kotak dengan tim kita dekat Thailand. Kawan kita, sahabat kita dekat Thailand, dekat Patani. Baik, join Kak Adel tak? InsyaAllah lah. Assalamualaikum ketua. Waalaikumsalam. Live akaun siapa? Bukanlah akaun siapa. Dia join naik kotak dengan mungkin Faiz punya, tapi dia join dengan tim kita orang dekat Patani. Lebat hujan sana. Itulah lebat balik. Tadi dah berhenti. Ketua nanti ada misi Kelantan, DM je nak join. InsyaAllah. Nanti kita akan buat live lah. Kalau kita ada sampai Kelantan, kita akan buat live lah kalau sempat. Okey, kalau tak sempat kita mungkin akan up story. Kalau kita tak buat live, kita akan up story. Kadang-kadang keadaan tak berapa nak cun. Kadang-kadang macam-macam dugaan dalam misi-misi ni. Turun pun saja. Turun tu Adel tu. Adel tu turun 1.7. Semua cari Adel kat mana. Dah aku